Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, pagi ini kita pergi servis kereta guys dekat Toyota. Okey, stay tune. Okey guys, kita dah nak sampai. Ni dia guys, Toyota Putrajaya Semeriang. Ramai orang ni guys. Pagi ni kita pergi servis kereta dulu. Menunggu situ lah. Okey. Awal itu alignment, flashing yang hitam kita dengan injector cleaner tok kelak make brake kita. Estimate 5474 sen. Tak tunggu situ ke bang? tunggu situ. Okey, boleh. Mak. Sudah. Estimate sejam lebih jamnya lah. Yalah, minum dulu. Okey. Tutup depan Okey. Minum dulu. Saya sampai sejam juga. 500 lebih guys sekali servis. Wah, siapa nak beli kereta, sila datang dekat Toyota guys. Siapa beli kereta? Minum dulu lah. Apa teh? Teh lah. Okey guys, kereta kita dah siap. Kita nak pergi bayar dulu.
Sudah, bateri kita masih okey, brake pad masih okey, depan belakang tayar masih bagus, window washer dan top-up, anginnya dapat, semua lampu okey, ada garage okey, ada mata okey, ikon filter dah dekat. Nah, 584. Terima kasih. Thank you. Okay. Okay guys, sudah siap guys. Kita pergi minum dulu. Okey guys, kita pergi minum dulu dekat Imat Batu Kawah. Oh, Kenyo, lu sudah ayah, Kenyo. Macam-macam ada guys. Dah berjual dah lah. Lu mesti jadinya buka rumahnya. Ibu lakunya. Kelak lah ayah Haji kan ada. Ayah sembilan. Ayah Haji lain. Ah, tu Kenyo kampung. Datang kerja. Sekarang kami. Ayah sekijan. Ayah tak ada offer dok. Okey guys, kita sarapan dulu. Ayam masak merah, ada sayur. Sarapan pagi dulu. Wah, telur masin. Kalumek goreng. Okey guys, kita nak makan dekat Imat, pergilah dekat Air Kitchen. Makan dia, makanan dia semua sedap-sedap guys. Banyak menu guys dekat sini. Bermacam-macam menu. Tengok. Harga pun paling special lumek goreng. paling special apa? Lumek goreng. Oh, lumek goreng, masak merah. Tengok. Lumek parut. Bermacam-macam makanan guys. Tengok. Harga pun berpatutan. Sila datang dekat Imat Batu Kawah. Tempenya kau. Ni owner dia. Tempe pun ada. Tempe paling special. Tempe pun special lah. Mana tempe? Oh, mau beli tapau tau. Tengok tempe ni guys, padu. Sila datang dekat Imat Batu Kawah ni. Tengok. Okay guys, ni awal pagi. Tu dia owner kedai dah. Owner kedai, mana owner kedai dia?
Ni owner kedai dia guys, tukang masak. Tu orang sini tu, tukang masak tu. Orang Melano kah? Malu indah. Okey guys, kita pergi dekat belakang tengok lauk-lauk dekat belakang. Ada sayur, ada ikan. Kita pergi belakang dulu guys, tengok sayur-sayur guys. Dan ada sayur, ada toke pusuk guys, toke pusuk. Okey, kita pergi dalam supermarket Imat lagi. Sini pun ada ikan guys, ada sayur. Kita tengok sayur-sayuran dan ikan. Makan ikan teri tu. Ramai orang guys.